Ya, baik. Ya, kita perempuan bila yang mempunyai suami, kita maklumkan bahawa kita sebagai isteri yang panggil ada punya hak suami ke atas kita selaku isteri, kan. Jadi masing-masing punya hak. Bila kita dah jadi pasangan dengan akad pernikahan, dengan diucap oleh wali ataupun wakil wali, aku mengkahwinkan kau akan sianu dengan si kahwin tersebut, kan. Dia pun jawablah sebagai si suami ataupun wakilnya, aku terimakan nikahnya dengan cewek tersebut. Dengan saat itulah orang panggil berlakunya satu sifat zaujiyah. Sebelum itu tak lagi, kan. Bila ucapan akad dan ijab dan qabul sudah sah, terbit satu sifat zaujiyah, keadaan berpasangan ataupun berpasangan. Belum tak bagi pasangan lagi, kan. Bila bersakut pasangan, hukum tambahan mari. Atas si isteri ada hak suami atasnya. Dan juga sebagai kita lelaki mempunyai isteri, hak isteri atasnya. Jadi tiap-tiap mempunyai hak. Hak itulah kita nak panggil apa sini? Apa dia? Hak. Jadi kalau Melayu betul apa hak? Tanggungjawab. Sebab kalau Arab ya, al-haq huwa ma yajibu alaih, apa dia, adauhu. Barang yang mesti oleh tunainya, tak boleh tidak sama sekali. Lalu panggil tanggungjawab. Kita sebagai suami ada tanggungjawab hak isteri ke atas kita. Manakala perempuan ada tanggungjawab hak suami ke atasnya. Oleh yang demikian, bagi perempuan yang punya suami, apa dia? Kewajipan dia ialah taat. Dan amalan-amalan perempuan dia terkandung di dalam taat kepada suami. Tetapi kalau hak Allah ke atasnya, wala suami nak halal tak boleh, kerana bukan hak suami. Sembahyang 5 waktu hak siapa itu? Hak Allah. Contohnya belum bersuami pun wajib sembahyang, kan. Ada pun lain pada 5 waktu dia panggil tatawwu', sukarela. Sukarela terserahlah kepada kita mau silakan, tak mau terserahlah. Yang lain pada 5, kan. Puasa Ramadan, hak Allah, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mari tepat wajibnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tak kira lelaki dan puan, dengan syarat-syaratnya, kan. Itu hak Allah. Tak ada siapa nak halang yang tu. Kamu jangan puasa, hak Allah bukan hak kamu. Lain pada hak yang fardu tadi, baik cuma solat juga puasa, lain pada hak fardu, hak sunnah. Bila hak sunnah, terserah pada diri masing-masing, mau iya, tak mau pun terserah. Sebab tu ada orang tanya, ya Rasulullah, apakah kewajipan harian atas kita dalam bentuk ibadah? Solat 5 waktu sehari semalam. Apa lagi selain itu ya Rasulullah? La illa an tatawwa. Tidak, kecuali kau suka rela. Lagi pula apa lagi? Sebulan Ramadan kamu mesti berpuasa. Selain pada itu kamu suka rela. Kemudian bila kita jadi perempuan, jadi seorang isteri bagi suami, kita nak buat hak yang sunat. Kalau dia bertemu satu masa, bertemu dengan 2 hak suami, situ terhati kena minta izin. Sahabat tu datang pada hadis, tak halal bagi seorang perempuan nak berpuasa sebagai puasa sunat di hadir suami. Ini ketika suami tu masih ada, kecuali kamu minta izin daripadanya. Bang, saya nak puasa esok, macam mana bang? Ya okey. Kalau abang tak, jangan puasa. Kerana puasa itu hanya sunat. Cuma buat ibadat kepada Allah, tapi suka rela. Tapi apa yang paling penting, hak suami atas kamu. Pas masa mana kalau kita nak puasa juga ketika tak minta izin suami? Ketika suami tidak ada di rumah. Suami musafir ke buat umrah, kita sini puasa. Tak ada nak bang,
telefon lubang di mana tu ada masjid haram, saya nak puasa esok boleh tak? Tak payahlah puasa, nak puasa lah. Awak suami duduk jauh minta izin nak puasa, suami ada tak minta izin. Ini tersunsang kan? Itulah dia. Itu haknya, hak suami. Katakanlah hukum pergi sampai mana? Kalaulah isteri itu puasa juga dengan tidak minta izin suami, serta suami tak izin, dia puasa juga, harus halal bagi suami membukanya. Macam mana membuka puasa? Tahulah tu, perkataan hurai adalah harus bagi suami membuka ke puasa isterinya. Tengok hukum. Tapi kita sebagai orang punya maruah tu tidaklah kan. Tapi nak kata hukumnya harus dan halal. Kerana taksir dari awal lagi, perempuan dia puasa sunat dengan tak izin suami. Maka cuba kita tengok dari situ. Begitu juga dia nak bangun solat tahajud, jaga jam 2, jam 3 malam nak bangun solat. Suami tak izin, jangan bangunlah. Menggaru belakang aku baik-baik. Garu baik. Tengok. Masya Allah, ini hak dia bagi. Kan? Itulah dapat kita erti melalui cara agama begitu. Baik. Kemudian apabila si perempuan tadi tu, kalau dia tu puasa kan, yang wajib kan hak Allah Taala tadi kan, kebetulan dia mempunyai mengandung ataupun dia sudah melahirkan anak bayi masih dalam keadaan bersusu, menyusui anak, maka harus bagi dia itu buka. Maksud dalam kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kan? Bila dia buka semata-matanya bimbang atas diri dia. Dia adalah apa kata qada. Kalau dia serta dengan bimbang ke anak, kata kalau dia puasa nanti kering susunya, mudarat pada anak, ataupun dia mengandung menjadikan mudarat kepada anak kandungnya, harus dia buka. Serta pula dia tu qada berapa hari dia tinggal, tambahan pula kena kafarah fidyah. Tu hukum. Itulah